Dekat belakang saya ni ada sebuah kereta pra masa depan. Sebab apa saya kata pra masa depan? Sebab ciri-ciri yang ada kat kereta ni memang futuristik. So tak nak buang masa, saya belanja kat korang semua. Okay, saya perkenalkan Audi Q8 e-tron S-Line. Okey, kita bermula dekat luar. Bahagian bateri, dia menggunakan pengecasan pantas DC hingga 170 kW. Maknanya dalam 10 ke 80% dalam 31 minit saja. Kereta automatic transmission didatangkan dengan desain yang agak premium dan futuristik. Salah satu bahagian yang agak futuristik yang ada dekat kereta ni, jom kita tengok. Okey, kita tengok bahagian ni. Dia punya side mirror. Oh sorry, bukan side mirror tapi side camera. Korang tengok on tak on dia punya design. Korang mesti tertanya kan, nak tengok belakang, nak tengok macam mana? Ada, jom tengok kat dalam. Inilah dia side camera yang saya cakap tadi. Okay, kalau korang tengok, mesti korang terfikir macam mana nak adjust benda ni. Tak ada hal namanya, korang tekan je macam ni. Tekan macam ni, adjust je ikut kesesuaian korang. Okey, macam biasa, memory seat mestilah ada, kata futuristik. Bahagian sound system pula memang tak mengecewakan. Okey, dia pakai Bang & Olufsen sound system, brother. Sound system yang memang premium. Kita tengok bahagian tayar pula. Okey, tayar bersaiz 21 inci menggunakan original rim daripada Audi. Ada 6-spot e-tron brake caliper. Untuk bahagian dalam, okey, saya mulakan dengan steering. Macam biasa, ada leather wrap and multi-function steering. Pedal shift pun ada, push start button, full digital climate control, 360 kamera. Kereta ni dah juga tersedia dengan Android Auto dan Apple CarPlay, khas untuk pengguna iPhone. Kalau dah nama pun futuristik, takkanlah cluster meter analog. Okey, dah confirm lah digital mat. Jom kita tengok drive select pula. Okey, ada off-road, all-road, efficiency, comfort, auto, dynamic dan yang terakhir sekali individual. Bila korang duduk je dalam kereta ni, automatically korang akan rasa macam duduk kat kereta masa depan. Tak percaya? Datang sini, test drive. So macam mana? On tak on? Macam biasa, kalau korang nak dapatkan kereta ni, nak tengok live sendiri, boleh datang terus ke showroom kita, Public Auto World. Okay? Boleh cari saya Azmir, boleh cari salesman kita juga untuk special price. So kita jumpa lagi next review. Adios, amigos.